Apakah hukum hidup bermuka-muka, buat baik kau orang tu, buat baik kau ni, nak laga-laga? Hukumnya boleh. Dia buat baik dengan Minah, dia langsung kata ke Lijah. Dia kaya pergi ke Muar Lijah, dia kata Minah kata ke Mung pula. Faham? Laga orang, faham lagi? Itu zaman dulu. Faham? Lain ni laga dalam Facebook, dalam TikTok. Faham? Laga. Hukumnya boleh. Boleh apa? Boleh masuk neraka. Pasal apa? Pasal Nabi kata la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk syurga orang yang laga orang. Laga orang ni atuk orang suruh bala. Laga ikan sekilas haram, dosa besar. Dulu kan orang adu ikan. Mu ada ikan dia kan, main lawan kali buat mari lah botok. Lepuk lawan. Apa pecah, kaya sayap cabut sayap. Adu lembu zaman dulu, laga lembu haram, dosa besar. Faham? Laga kubak, laga ayam ramai kali. Faham? Lepas mampu ayam. Kena laknat belaka tu. Faham? Laga ayam. Paling kena laknat laga orang. Dia pergi rumah Minah, dia kata Minah, Lijah kata mulut mucung. Dia sungguh, aku dengar sendiri. Dendam nak marah ke Lijah. Dia pergi rumah Lijah pula, Minah kata punggung tonggek. Kalau jalan punggung sampai ke dia. Mana subuh sampai dah, punggung asal dah apa lagi. Apa dah? Sungguh, aku dengar diri. Dia kata gitu. Punggung tonggek. Balah dua orang. Ramai tak perangai gitu. Ala ni lah Facebook lah, tulis. Laga kau tu, laga kau ni, laga kau tu. Faham? Dia duduk dia. Faham? Semua tu ahli neraka belaka. Tak kira mu anak Perdana Menteri ke, mu anak raja ke, mu ustaz ke apa, jenis laga orang Islam, ahli neraka. Okey?